Okey guys, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni kita ada sebiji kereta Pro 2 Myvi yang dekat bengkel kita yang mengalami masalah bunyi. So bila saya tanya bunyi tu bila bawa macam mana, dia tanya bila langgar bonggol dan bila langgar lubang lah. So bila kita periksa, masalahnya datang daripada mounting absorber. Ini mounting absorber yang baru ya. Tengok. Ha. Ini mounting absorber yang baru. Ini mounting absorber yang lama. Tengok lubang dia pun tak center. Dia punya ball bearing pun dah terkeluar. Nampak? Hancur terus. Ini disebabkan cara pemanduan lah. Cara pemanduan. Macam langgar bonggol tak break. Macam tu. Nampak lubang henyak macam tu. Tak boleh lah. So kalau macam ni solution dia tukar absorber lah. Tukar absorber. Tukar absorber mounting. Sebab absorber dia kita test cantik lagi. Boleh pakai. So settle. So kalau korang ada masalah macam kereta ni, ada bunyi ataupun aircon tak sejuk ataupun apa-apa masalah lah, korang boleh datang ke Fizi Motorsport Sunway Tambun Ipoh. Okay, mantap guys.